So hari ni kita buat coverage on Notion VTEC Made in Malaysia for BMW. You guys kena tahu, bila BMW dia pilih supplier untuk parts engine dia, so diorang shortlist daripada 20 negara untuk dia cari supplier kepada part mereka, sebab dia akan compare precision dan juga quality being made by all these suppliers. And for your information, satu Malaysian company berjaya beat all competitors untuk jadi exclusive supplier kepada BMW. And this is based on our study dekat industry report. Kisah dia bunyi macam simple tapi bermula dengan satu idea. So founder Notion VTEC, hari ni VTEC untuk BMW, William Chu, dia nampak satu opportunity dalam automotive industry, iaitu untuk menjadikan Malaysia sebagai satu destinasi pilihan precision supplier. Dan dia bukan just fokus pada low cost manufacturer, tapi being both high precision supplier dan juga harganya yang mampu beli. First challenge dia notice there's a huge gap dalam industri. So gap tu berkait dengan teknologi gap lah. So Malaysia ni kurang dikenali dengan precision engineering, dan dalam hal ni pula BMW standard dia sangat tinggi. Margin of error kena be less than 0.001mm. Saiz kuman agaknya. So William buat satu strategic decision, dia invest in a lot of German equipments dan dia recruit engineers dengan specific expertise dalam industri automotif. And dia start pula dengan small parts, bukannya dia terus jump all in masuk part-part yang besar. Dan dia prove capability dia step by step. I think this is a very good market entry strategy. So awal-awal memang struggle, first batch parts dia kena reject. So German engineers ni sampai sanksi, tapi William pula dia tak pernah give up. Dia improve sampai all these parts meets all the required specifications. Turning point berlaku apabila BMW engineer sendiri turun kilang Notion VTEC. Dia tengok proses yang sangat rigorous, dia tengok juga quality control QC yang sangat ketat, dan juga dedication team yang asalnya daripada Malaysia ni. 2010 marks a very historical moment for Notion VTEC. Diorang dapat dia punya first contract daripada BMW. Bukan senang tu, brand Malaysia tapi dapat kontrak daripada BMW. So kontrak dia ni untuk buat high precision camshafts. So camshaft yang ada dalam kereta tu, so parts yang sangat critical untuk engine performance. So, keputusan ni buatkan sampai ada industry players terkejut. This is considered one of their biggest milestone ever. So next strategic move yang William buat, William expand capacity factory diorang. So dia invest more dalam automation tapi tetap fokus pada cost strength, iaitu high precision machining capability. Challenge terbesar datang apabila HQ ataupun headquarters BMW sendiri daripada Jerman datang Malaysia. So datang Malaysia untuk review semua suppliers yang tengah ada exist in the market ni untuk supply kepada BMW. Tapi apa purpose diorang visit betul? So, apa yang terjadi? Ada supplier-supplier lain hilang job ni, tapi pada masa yang sama Notion VTEC berjaya retain kontrak dia sebab based on consistent quality yang diorang be able to produce. Sekarang Notion VTEC jadi satu reference point untuk industry players, dan dalam global industry menunjukkan bahawasanya brand Malaysia saja boleh beraksi ataupun boleh perform dalam industri automotif. Dan sekarang dia bukan sahaja setakat supply kepada BMW, dia supply juga kepada other European global car makers, tapi at the same time retaining BMW sebagai dia punya major client. Yang paling membanggakan, bila you drive BMW, you need to know that dalam BMW tu sendiri ada part-part kereta yang actually made in Malaysia. Parts yang control engine performance. Ada tanda betul-betul tulis made in Malaysia dengan precision standard sama dengan Munich. So tak perlu bangga sangat dengan brand Europe, brand kita sahaja dah mampu digunakan dalam teknologi setara. Mungkin brand-brand kereta yang ada kat luar sana, Mercedes, Porsche, Range Rover, Bentley. Okay, you guys nak tahu harga saham ni berapa? Komen dekat bawah. Okay, pada masa sama, you guys rasa banyak-banyak brand kereta ni mana yang paling reliable dan paling what we call as value for money.